Apa dia? Intro, dia buat intro. Apa dia? Sama barang terus. Dia buat naik terus. Assalamualaikum. Hai semua. Hari ni kita orang dekat Putrajaya. Kita orang ikut ayah kerja. Main slide, main pool. Slide ke? Hari ni ya. Hari ni kita ikut ayah pergi kerja. Alang-alang kita orang check in hotel. Check in hotel tu apa yang? Ha? Check in hotel kenapa? Sebab senang. Esok bangun pagi dah dekat nak sampai. Jalan KL tutup. Kita check in kat dia Kat air beli Putrajaya. 3 minit je dari sini. Tak, Nanti 3 dah minit sampai. dah. 4 minit dah. Dah sampai. Nanti dah sampai kita update. Bye bye. Nampak kan? Boleh. Staycation apa yang? Ni pre-celebration untuk birthday. Pre-birthday. Pre-birthday celebration. Pre-birthday apa? Staycation. Tak ada punya kasut. Comotnya awak tengok comot. Comot makan apa tadi? Adik makan apa? Makan Oreo. Sampai hotel kita. Ada fish oh? Ada fish. Kita dah sampai. Check in dulu. Dia duduk sini, okey? Saya buat depan. Sekarang dia tu, dia punya. Asyik. Mikael duduk sini. Ayah pergi check in kat situ. Sit down. Tak ada yang bukan saya request satu katil ke? Tak payahlah. Tak payah. Yes. Bilik kita nombor apa? Dekat 2. Nanti kita buat room tour. Dah sampai. Nombor berapa? Adik cari nombor apa? Yes, 19. Cari 19. Ya. No lah. 19. Sudah dia touch. Sudah dia bagi kat. Which one 19? 70. No. Sini, this one. Adik buka. This one. Okay. Okay, ada touch ni. Ni, pakai ni. Tak sampai. Okay, let's go. Assalamualaikum. Okey, buka sus. Masuk. Kita buat room tour. Yeay. Masuk. Nak. Assalamualaikum, buat room tour. So masuk pintu ada cermin. Oh, OTD. Yang OTD. Lepas tu sini ada wardrobe. Ada hanger tak? Ada hanger. Wah, ada iron. Iron yang best tu. Sini pun wardrobe lagi. Ada besi. Lepas tu ada makanan and peti ais. Sini ada toilet dia.
And jangan dia kolam. Kita ambil. Ni kita punya twin bed. And sini ada kerusi boleh duduk. Yeah, and this is our view. Wah, cantiklah view kita, dek. View kita lake lah. Terus yang ke the end kan tu? Tak silap lah. That's all for our room tour. Sekarang pukul 5.45. Kita nak jalan. Lagi mandi. Pergi mandi. Kena air tak kena. Mandi, jom. Okay, let's go, come. Dah sampai nak mandi pun. Tegaskan kan? Ambil towel dulu ke? Oh, dia macam infinity pool lah. Wah, terus terjun. Kat sana ada. Ada sini je. Are you happy? Sini, daripada sini. Tadi jump. Okay, ready? Jump, ayah. 1, 2. Jump. Ayah jauh sikit lah. Alah, saya ada berani. One more time. Ha, jump. Ayah jauh sikit. Nak tengok dia berani tak? Okay. 1, 2, 1. Adik, stand up. Jump. Dah berapa jam ni berendam tak nak balik lagi. Ini air. Ni kolam budak-budak, sana tu kolam orang dewasa. Kalau orang dewasa macam infinity pool. And the view is so beautiful. View dia Putrajaya Lake and Wetland. Yeah. Jom naik, jom. Yeah. Santai tepi kolam. Alah, budak ni kacau pula. Mama, ambil cepat. Kami dah puas main pool ke kan? 6:30 dah, tapi anak tak nak balik pula. Tak nak balik. Tinggal dia seorang je lagi dekat kolam budak ni. Suruh ambil water truck ni. Adik ambil lah. Boleh tak? You can do it. Kita
tengah cuba pakai kaki dia. Cepat keluarkan kad. Dan mandi air. Mandi pool. Sini. Oh, ada lighting. So kalau sempat kita check mandi lagi. Kita tunjuk view je. Ada matahari nak sunset. Update. Sekarang pukul 8 tu. So 45. Jadi macam tu lah. Kita orang keluar lepas dah Lepas mandi, 14. bersihkan diri lepas main pool tadi. Rehat-rehat sekejap lepas maghrib. Kita keluar pergi Alamanda. Kita turun kat tempat Oriental Coffee. Alamanda ni 1 minit je dari Everly Hotel. Tapi kita naik kereta ke? Aku malas. Sebab Sebab apa malas? sebab malas. Siapa malas? Adik. Adik pula kena. Adik tak nak jalan. Kita nak makan kat sini. Lepas tu belilah apa-apa untuk bawa masuk. Bawa balik bilik. Alamak sana. Kita orang makan nasi daging sizzling. Makan dekat food court dia. Thank you sayang. Beli dekat sizzling hot food. Sedapnya. Mikael dah habis yang taufu dia. Sedapnya lagi. Nak lagi ke? Kita makan. First time makan sizzling ni. Selalu Yemi sizzling. Kita makan. The next day. Good morning. Aku dah orang tidur. Sekarang pukul 7. Kita orang nak pergi breakfast. Saya dengan suami saya dah mandi. Budak ni tak mandi. Betul-betul baru celik mata ni. Ni budak ni. Say hi. Say hi. Saya dah siap. Saya dah mandi. Budak ni baju tidur lagi. Rambut baru tidur. First plate saya mac and cheese. Adik waffle and buah. Saya pun mac and cheese. Guna sikit. Breakfast. Boleh pun menangis. Suami saya dah give up. Hey. Sekarang dah pukul 11.30. Tadi last footage kita tengah breakfast ke. Ni suami saya dah balik. Kita orang nak pergi mandi kolam for the second time. Before check out, nak pergi mandi apa? Mandi. Mandi pool. Ya. Sikit ni. Sabar. Alias lah dek. Ha? Mandi. Jom.
Cepatlah. Cepat. Mungkin mama kena demo. Hai, sini. Naik makan, naik makan. Naik belakang. Pulang. Makan. Wah, so fun. Saya main sorang-sorang. Dia rasa perangai. Perangai. Are you happy mandi pun? Happy. Say what to ayah? Nanti kita pergi lagi. Jom nak check out dah. Sekarang pun dah pukul 12. Let's go. Bye-bye room. Bye-bye room. Bye-bye room. Thank you for the 30-hour stay. Say bye-bye. Kita nak check out dah. Actually check out. Tengok. Jom. Jom. Sabar. Bawa tanya. Jadi, kita balik KL, kita orang lunch dulu dekat Chef Berry.
suami saya nak makan sukiat. Dah tak ramai orang lah. Nak sukiat tiang? Adalah. Rasa-rasa. Rasa-rasa. Ramai orang tak? Tak ada tamu. Ramai lah. Oh my god. Hai. Oh, ramainya orang. Sebab ni betul-betul nak shower pukul 1. Masak aiskrim. Budak tu nak balik. Saya tak ke aiskrim. Sayang. Budak tu nak balik. Sini adik. Okey, update sekarang dah pukul 3. You baris sini, kepala sini. Semua pun dah kenyang. Mana. Makan dekat Sukiat tadi. Mana belum? Dia baris sini. And kita orang dah nak balik KL. That's all for our nyonying at Putrajaya vlog. Adik, are you happy or sad? Are you happy or sad? Okay. Are you happy or sad? Happy. I'm happy. Thank you sayang. Okay. Bye-bye. Bye-bye.